Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen Rehlah Haramain Salam Baitullah 2025 menampilkan kelainan dengan membawakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 16 episod kita akan merungkai 16 detik penting dalam riwayat hidup Nabi dengan sentuhan bantuan penggunaan teknologi terkini. Pada episod yang pertama ini, kita akan mengimbau 1400 tahun dahulu sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa yang dinamakan sebagai serangan tentera bergajah. Kisahnya bermula bagaimana Mekah yang dahulunya tenang, damai, tiba-tiba bertukar menjadi huru-hara apabila datangnya tentera bergajah pimpinan Abraha menyerang Kaabah. Dalam angkuhnya Abraha bertekad menghancurkan Kaabah dan membawa tenteranya yang besar diiringi gajah-gajah perkasa mara menuju Mekah. Langkah gajah menggoncang bumi, debu berterbangan dan penduduk Mekah berlari ketakutan. Abraha telah datang dengan bala tenteranya seramai 6,000 orang dan 1,000 ekor gajah. Ketika Kaabah hampir dimusnahkan, tiba-tiba langit diselubungi burung-burung ababil. Lalu Allah menghantarkan bala tenteranya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah telah menghantarkan kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melontarkan mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Batu-batu kecil meluncur-luncur menghancurkan tentera Abraha satu demi satu. Gajah rebah, tentera musnah. Dalam sekelip mata, tentera yang angkuh itu lenyap ditelan kekuasaan ilahi. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah serangan tentera bergajah ini dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad bagaimana Allah menghancurkan tentera bergajah? Bukan sekadar sirah, tetapi kita juga menyingkap tabir ibrah daripada kisah ini. Kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan kaifa pada surah Al-Fil supaya kita berfikir bukan sekadar apa yang berlaku, tetapi bagaimana ia berlaku. Bagaimana Allah Taala menghancurkan tentera Abraha. Gajah-gajah yang besar dikalahkan oleh burung ababil menghantar batu-batu kecil. Apa yang boleh kita belajar adalah inilah gambaran Allah Ta'ala menghancurkan musuh-musuh Allah. Di dalam dunia ini, kita jangan sesekali melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah apapun, tetapi kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini dapat memberi pengajaran kepada para penonton sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah pada esok hari, setelah habisnya serangan tentera bergajah, maka lahirlah seorang Nabi junjungan.